Kalau semulia itu doa kita tuan-puan, Allah akan jadikan hati kita dengan manusia elok. Masuk aja. Rupanya kenapa? Kita sudah lama berada dalam doa dia. Dan setiap kali dia jumpa dengan semua orang, tak kiralah R&R ke, kat kedai makan ke, dekat tandas awam ke, ini umat Nabi SAW yang aku doakan. Dia senyum kat kita, hati kita, wah, Masya Allah, rasa macam seseorang dia ni. Kita mula rasa macam nak kenal lah siapa dia tadi tu, mak jumpa tadi tu. Dia pandang kita, dia senyum, jatuh cinta tu. Rasa macam dekat. Tuan-tuan tahu apa rahsia dia? Kita dah duduk lama dalam doa dia. Kita dah lama duduk dalam doa dia. Tanpa tuan-puan tahu, dia selalu berdoa kepada Allah untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak payah beritahu orang. Dia dah biasa doa. Ya Allah, berilah pertolongan ya Allah kepada ibu-ibu tunggal seluruhnya. Masya Allah, bagusnya dia. Dia bangun tahajud doakan ibu-ibu tunggal. Dia ni siapa kenapa rasa sayang kat dia? Kenapa rasa dekat dia dengan dia? Kita dah masuk dalam doa dia lama dah. Itu rahsia dia tuan-puan. Jadi sebab itu para muslimin muslimat sekalian, perbaiki doa kita. Jangan doa kita kelekut, pelokek hanya untuk diri kita seorang. Siapa yang berdoa dengan doa ini pengalaman ya ahli-ahli tasawuf. Berdoa dengan doa ini, Allahumma ghafir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma astur ummata Muhammad. Allahumma ajbur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perkara. Maksud dia apa dia? Allahumma ghafir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, kasihilah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutuplah keaiban umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau tolonglah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, antara rahsia doa ini juga, orang yang beramal dengan doa ni hati dia lembut dengan orang lain. Hati dia akan lembut dengan orang lain. Sebab dia dah berdoa minta supaya Allah ampunkan orang lain. Dia dah berdoa minta supaya Allah sayanglah dengan orang lain. Dia dah berdoa minta Allah tutuplah aib orang lain. Takkanlah dia pula nak pergi buka aib orang. Betul tak tuan-puan?